Korang bayangkan, korang tengok satu filem hantu yang tak ada hantu. Sukma adalah sebuah filem seram Indonesia yang terbaru dan ini adalah filem yang kedua daripada Baim Wang. Dulu dia pernah buat filem Lembayung dan kali ni adalah Sukma lah. Bukan Sukan Malaysia. Kalau korang nak tengok filem-filem seram, filem aksi, filem penyiasatan di pelbagai platform yang premium, semuanya ada di Unify TV. Tak ada kontrak mat. Hampa boleh tukar bila-bila masa saja. Dan ini untuk pelanggan setia Unify. Tak kisahlah hampanya Unify Fiber ke, Unify TV ke, Unify Mobile User ke. Eksklusif ni hanya untuk hampa. Korang boleh dapatkan akses 1 bulan tanpa bayaran tambahan kepada 70 lebih channel premium dan 15 streaming apps. Promosi ni hingga 12 Disember sahaja. So tunggu apa lagi? Download aplikasi Unify TV 2.0. Cepat! Nak tahu lebih lanjut? Korang visit je unify.com.my/TV. Baik, Sukma ni basically mengisahkan tentang ada satu keluarga ni yang baru pindah ke rumah yang baru tapi nampak dia macam usang sedikit. Kemudian anak dia ni jumpa satu cermin, saya boleh kata cermin ajaib kan. Dan sejak itulah benda-benda pelik yang berlaku dekat anak dia dan juga keluarga dia. So diorang perlu selesaikan apa yang jadi sebenarnya ni dan apa kaitan diorang dengan cermin tu. So itu basically premis filem ni lah. Okay, short and simple. Saya terkejut. Jujur saya cakap, saya terkejut. Sebuah filem seram, filem hantu yang saya boleh kata there's zero ghost. Macam mana nak no, okay. Benda yang saya suka pasal filem ni adalah the pacing. Dia tak slow dan dia tak pun laju. Dia bawa kita dalam satu perjalanan untuk rungkaikan apa yang masalah cermin ni kan. Like dia tengok satu-satu, dia punya reflection dekat cermin dan kemudian cermin tu balas balik. Ada orang lain, dia mimpi, dia pergi ke tempat lain. Ada buku pasal cermin tu. Like apa benda cermin ni sebenarnya. Dia bawa kita satu persatu, step by step. What the hell is this cermin? Dan benda yang kedua pula adalah jump scare dalam filem ni. Opening filem ni ada satu jump scare yang saya tak sangka pun. That sudden jump scare tu yang buatkan saya macam, ui, macam tu. Dan ada juga banyak jump scare yang dorang pandai main tau dalam filem ni. Dan yang ketiga adalah pelakon-pelakon dia. Luna Maya, obviously dia sangat-sangat hebat. Dia menangis, dia takut apa semua. The legend Christine Hakim. Dia ni bawa satu aura yang kita fikir, awal-awal kita fikir ni jahat ni Christine Hakim ni. Tiba-tiba macam dia ni baik ke tak? Sebab macam dia nak bantu pula. Dia main karakter Christine Hakim ni, dia buat kita confused dengan karakter tu. So that's a good thing lah. Dan budak tu punya lakonan. So itu apa yang saya suka pasal filem ni. Dan benda yang saya tak berapa berkenan dan saya tak boleh adalah yang pertama sekali secara jelas lagi terang benderang adalah kenapa cermin. Sebelum ni dah ada filem Conjuring yang main dengan cermin. Lepas tu bila tengok cerita ni, bila dia tunjuk je cermin tu, saya macam kau jangan dekat akhir filem kau pusing cermin ni gitu macam Conjuring buat. Alhamdulillah tak. Tapi dia bawa kita ke satu arah yang saya tak sangka kenapa dia buat macam tu. Saya nampak filem ni dia ada ambil banyak inspiration daripada yang obviously macam saya cakap tadi Conjuring. Lepas tu adalah saya boleh kata Casper ataupun Harry Potter ataupun Haunted Mansion. Banyak reference yang dorang ambil tapi dia tak berapa dia tak kena dengan filem ni. Kemudian adalah pelakon dia, Anna Jobling Man, Anna Jobling dalam Lembayung, she's hell scary tu. Kau tengok senyuman dia tu, like, dia tak pernah buat senyuman sebegitu di Malaysia. Indonesia dia buat. That seram tu. Saya boleh kata dia cameo. Baim Wang, Mas. Kenapa? Just a cameo. Memang cameo. Saya rasa dalam 3 minit je muncul Anna Jobling. Dia ada banyak persoalan-persoalan yang buatkan saya macam. So itulah saya punya review untuk Sukma. Korang boleh layan, tapi for a horror genre, bagi saya tak berapa. I did enjoy though the jump scare apa semua, tapi from the plot, benda-benda pelakon, persoalan apa semua tu, saya tak boleh nak go. Saya bagi filem Sukma sebanyak 5/10 bintang. So kalau korang dah tengok filem ni, cuba korang komen dekat bawah apa pendapat korang, apa review korang, apa rating korang. Apa pun guys, jadilah penonton yang setia. Terima kasih.